Oh lah, itulah dia, tak nak. Syukur sangat. Tapi sebenarnya awal-awal aku dah risau dah weh, disebabkan aku tak jumpa seorang makhluk di planet ni yang lalu depan aku pun weh. Takutnya aku silap jalan ke apa ke kan. Tapi nasib baiklah betul baca sampai sudah aku dekat kampung Tang Nak pada pukul 3 petang. Time ni lebih kurang 3 jam jugalah berjalan daripada Cholapas tadi tau. Time ni aku duk tanya dengan seorang brother yang tengah ambil semayang depan tu. Serius tak sejuk kecok dia main air depan tu, macam wai menggigil aku weh. Dia bagi tahu jalan ke Gokyo di depan sana. Ada perjalanan dari sini ke Gokyo 3 jam lebih lah. Makasih bang, tapi aku tak terburu-buru langsung. Aku rehat kat sini je, malas nak berjalan. Penat hari ni tau, berkorban nyawa macam weh. Masuk je aku salah satu guest hall kat sini, minta bilik kosong, terus masuk aku time ni. Wah, cantik dan besar sangat, bersih sekali. Aku suka. Untuk harga tidur satu malam kat sini sama je dengan guest hall sebelum ni lah, hanya RM500 saja. Tapi syaratnya kena order makan kat sini lah. Tertidur pula aku masa ni weh. Maaf ya, penat sangat macam weh. And petang tu pula aku bangun minum air teh bagi menghangatkan hati yang sudah lama dingin ini macam weh. And beli internet juga berharga RM1,000. Sumpah name Daniel, mahal goblok. Harga bilik tak semahal ini, pelik aku tahu. Time ni aku perasan ada seorang atuk yang dah sampai sejauh ni weh. Respect aku cok. Aku sebelum ni hampir mati tau, tapi atuk ni relax je tengah baca surat khabar, memang padu sangat. Malam tu aku tidur awal, ngantuk sangat, dah tak boleh nak tahan. Dan esok harinya aku akan trekking menuju ke tasik yang terindah di dunia, iaitu Gokyo Lake. Kita sambung lagi dekat payat seterusnya. Jangan lupa untuk bantu follow saya dan like semua sekali ya. Bye bye.